Inilah kematian. Kenapa orang yang ketika hari pertama, saat pertama dicabut, dikeluarkan roh daripada badannya, dipisahkan roh daripada badannya, dia tahu bahawa itulah kematian? Kata para ulama, kerana kesakitan yang dia rasakan ketika itu tidak pernah dirasakan sepanjang umurnya. Yang pernah rasa sakit melahirkan anak, dia tak pernah rasa sakit mati seperti itu. Yang pernah rasa sakit kena kanser sampai tahap 4, sakit merana selama berapa bulan, sakit kanser itu tidak dapat menandingi kesakitan kematian. Sebab tu bila malaikat tarik, dia tahu inilah mati. Sebab dalam hidup dia, dalam hidup siapa-siapa saja, sakit kematian itu tidak pernah dirasakan oleh mereka. Sakit itu mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nabi ajak doa. Berdoalah tuan-tuan. Nak buang sakit mati tak boleh. Nak kurang boleh. Apa doa dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maksud dia, ya Allah, ringankanlah ketika mana kami menjalani sakaratul maut. Tuan-tuan tahu siapa lagi yang rasa sakit mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua rasul merasakan sakit mati? Jawapannya ya. Semua rasul dan semua nabi merasakan sakit mati. Kita, ustaz, kalau waliullah, ustaz, wali kekasih Allah, lah ni kita duk sebut ni, Nabi Muhammad merasakan kesakitan mati. Hadis sahih riwayat Sayyidatuna Aisyah, ada dalam Bukhari ataupun Muslim hadis ni, bahawasanya Nabi mula sakit pada akhir bulan akhir bulan Safar. Nabi meninggal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Lepas Safar apa dia? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Akhir bulan Safar Nabi sudah sakit. Kepala Nabi sudah diikat. Badan Nabi sudah menjadi terlalu panas. Sampai ikat kepala dengan satu kain yang berwarna kuning. Bukan sunnah warna kuning lah. Waktu tu kain tu yang ada. Saya tuan-tuan pun cari warna kuning. Disebabkan terlampau sakit kepala Nabi, maka diikat kepalanya. Lalu datang para sahabat. Antara yang rapat yang menziarahi Nabi adalah Abdullah ibn Mas'ud. Lalu dipegang badan Nabi, lalu ditarik tangannya. Abdullah bin Mas'ud tarik. Ya Rasulullah, sesungguhnya badan kamu begitu panas. Maka jawab Nabi SAW, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya setiap kali Allah mengujiku, Allah akan mengujiku dengan kesakitan dua lelaki dari kalangan kamu. Kalau tuan-tuan sakit kepala, bayangkan Nabi 2 kali sakit kepala tu. Tuan-tuan sakit gigi, tuan-tuan kena ingat Nabi 2 kali kalau sakit gigi. Hak kita duk rasa tu. Kalau tuan-tuan demam panas, maka Nabi 2 kali lebih panas, 2 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan rasa. Niat Nabi sebut, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata kat sahabat tu. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, panas sangat ni, Nabi jaga, Nabi pitam. Ini hari terakhir. Nabi jaga, Nabi pitam. Kemudian Nabi terjaga. Nabi pun ambil air buh di muka. Sayyidina Ali apa semua hak terdekat ni ambil air, pocik tubuh Nabi. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Maka tahulah Aisyah ketika itu, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda juga merasakan kesakitan mati. Takut tak kita dengar? Takut kita dengar insaf kita. Hanya satu kelompok yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kumpulan, Allah nak muliakan kumpulan ni, maka ketika mati, kumpulan ni tidak merasakan sakit mati. Mereka ialah kumpulan yang mati syahid, syuhada. Syuhada yang berperang fi sabilillah. Syuhada yang tinggal rumah dia, rumah 2 tingkat dia. Syuhada yang bila dipanggil untuk berjuang fi sabilillah, dia tinggal kereta 3 biji dia.
Syuhada yang ketika mana diseru untuk meninggal, untuk berjuang fi sabilillah, dia berani untuk tinggal perniagaan yang berjuta milik dia. Syuhada ialah mereka yang apabila diseru untuk berjuang fi sabilillah, mereka berani dan sanggup untuk meninggalkan anak dan isteri di rumah. Siapa sanggup malam ni? Hati kecil kita, soal hati kecil kita, kerana ruang untuk berjihad belum lagi ditutup untuk umat akhir zaman. Ruang untuk jihad masih lagi terbuka luas, kerana Al-Imamul Mahdi, cicit Nabi SAW yang nombor berapa kita tak tahu, tetapi dia adalah keturunan Rasulullah. Dia masih belum keluar, dan ketika mana dia keluar akan berlaku perang yang paling besar di antara orang Islam dan orang bukan Islam keseluruhannya. Tuan-tuan jangan kata peluang mati syahid tak ada. Zaman LRT, zaman MRT ni zaman bangunan bawah laut atas laut ni ustaz. Ni bukan zaman jihad. Silap besar orang yang bercakap macam tu. Teruskan berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan syahid ataupun asy-syahadah kepada kita. Sesungguhnya orang yang sentiasa, laki ke perempuan, yang tiap-tiap malam sebelum tidur minta dengan hati yang ikhlas, bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, urzuqni syahadah, muliakanlah aku dengan syahadah, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, duduk dalam kumpulan syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya, kata Rasulullah, wa in mata ala firashihi. Ini dah dapat dah rahsia sebut. Nabi kata wa in mata ala firashihi, walaupun mati di atas katilnya. Tiap-tiap malam lepas baca doa, berlinang air mata, ya Allah, kurniakanlah kami asy-syahadah. Kerana zaman ni kami nak masuk syurga dengan cara apa, ya Allah? Zikir kami kurang, Quran kami kurang, sembahyang kami tidak khusyuk, sedekah kami kurang. Gaji 8,000, duit Jumaat RM5 ya boh. Punya kedekut, punya takut miskin. Nak masuk syurga apa? Punya takut miskin, nak masuk syurga. Sedangkan Nabi bersumpah takkan kurang duit orang yang bersedekah. Bersumpah-sumpah Nabi, takkan kurang duit orang sedekah. Tapi tak yakin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada tak rasa sakit hati.